Hai semua, saya memang cukup teruja untuk bersama anda dalam penerangan ringkas kita kali ini. Hari ini, kita tak akan sembang teori biasa-biasa tau. Kita nak bongkar satu pelan tindakan yang cukup hebat. Pelan induk untuk capai kejayaan mutlak yang kekal abadi. Kita akan ambil inspirasi dan panduan terus daripada tafsir Ibnu Kathir untuk permulaan surah Al-Mu'minun. Ini bukan sekadar jalan untuk senang sekejap dekat dunia ni, tapi kunci kebahagiaan selama-lamanya. Dah bersedia? Jom kita mulakan. Okey, ni peta perjalanan ringkas kita untuk hari ni. Pertama, kita tengok apa sebenarnya makna kejayaan yang hakiki. Kedua, kita telusuri detik bersejarah turunnya wahyu. Ketiga, kita kenal pasti 6 sifat mukmin berjaya. Dan yang terakhir, destinasinya syurga Firdaus. Jom kita terus masuk poin pertama. Bahagian pertama, makna kejayaan yang hakiki. Jom kita selami dan mungkin kita kena betulkan sikit matlamat hidup kita. Bila sebut je perkataan berjaya, apa benda pertama yang terlintas dekat fikiran anda? Kalau zaman sekarang ni kan, kita selalu ukur kejayaan tu dengan tengok angka dalam bank, pangkat besar kat pejabat, status elit atau mungkin berapa banyak likes dekat media sosial. Itu standard biasalah. Tapi pernah tak kita terfikir, adakah semua pencapaian yang bersifat sementara ni betul-betul definisi kejayaan yang mutlak? Mari kita buat perbandingan sikit. Sebelah sini, kita ada kejayaan duniawi. Benda material yang lambat laun pasti akan hancur. Tapi di sebelah sana pula, Ibnu Katsir ada merumuskan maksud ayat pertama surah Al-Mu'minun, Qad aflahal mu'minun, yang bermaksud, sesungguhnya berjayalah orang-orang yang beriman. Beliau jelaskan, ini bukan cakap-cakap kosong, tapi satu ketetapan terus dari Allah Subhanahu Wa Taala. Kejayaan ni maksudnya kebahagiaan dan keberuntungan yang kekal abadi. Matlamat akhirat dah tercapai, masuk syurga dan terus diselamatkan dari azab api neraka. Inilah standard kejayaan yang paling sebenar. Masuk ke bahagian kedua, detik bersejarah turunnya wahyu. Sekarang bila kita dah nampak matlamatnya, mari kita fahami dan rasai sendiri suasana epik masa panduan ini diturunkan. Cuba bayangkan anda ada dekat zaman tu. Terdapat satu riwayat sahih daripada Saidina Umar Al-Khattab yang menggambarkan satu momen yang sangat luar biasa. Masa wahyu ni turun kepada Rasulullah SAW, para sahabat yang ada dekat situ boleh dengar satu bunyi, macam bunyi dengungan lebah berdengung kat sekitar wajah baginda. Boleh bayangkan tak betapa kuat dan hebatnya aura rohani masa tu? Sahabat semua terdiam, kaku sekejap semata-mata nak beri ruang kepada turunnya kalam Allah yang sangat berat dan agung ni. Lepas keadaan baginda kembali tenang dan wahyu pun dah selesai diturunkan, Rasulullah SAW terus menghadap kiblat, angkat tangan dan baca doa yang sangat-sangat indah. Baginda sebut, "Ya Allah, tambahkanlah nikmat kepada kami dan janganlah engkau kurangkan, muliakanlah kami dan janganlah engkau hinakan kami, berilah kepada kami dan janganlah engkau halang kami, utamakanlah kami dan janganlah engkau ketepikan kami, serta redailah kami dan redakanlah kami." Cuba perhatikan, setiap baris doa ni disusun cukup sempurna. Baginda minta nikmat ditambah, minta kemuliaan, perlindungan dan paling penting sekali, reda Allah yang mutlak. Pendek kata, ini doa komplit untuk capai semua kebaikan. Lepas habis je berdoa, baginda berpaling dan bagi satu jaminan yang betul-betul menakjubkan. Baginda beritahu ada 10 ayat yang baru je turun dan jaminannya cukup terang. Sesiapa yang dirikan, maksudnya betul-betul amal dan hidupkan 10 ayat ni, dia pasti masuk syurga. Lepas tu, barulah baginda mula baca ayat pertama, Qad aflahal mu'minun. Sampai habis 10 ayat tu. Jaminan ni bukan biasa-biasa kan? Masuk ke bahagian ketiga, 6 sifat mukmin berjaya. Jadi persoalan pentingnya sekarang, apa sebenarnya isi kandungan ayat-ayat tadi? Sifat macam mana yang boleh buat kita layak dapat tiket syurga tu? Jom kita bedah 6 sifat utama ni. Inilah dia pelan tindakan kita. Pertama, khusyuk dalam solat. Kedua, jauhi perkara sia-sia. Ketiga, tunai zakat. Keempat, jaga kehormatan. Kelima, pelihara amanah dan janji. Dan keenam, jaga waktu solat. Nampak macam ringkas je bila disenaraikan macam ni kan? Tapi jom kita teliti satu-satu supaya kita betul-betul faham maksud mendalam di sebaliknya. Kita mula dengan sifat nombor 1 dalam ayat 2, khusyuk dalam solat.
Selalunya kita fikir khusyuk ni sekadar berdiri kaku je kan? Tapi sebenarnya, tafsir perjelaskan yang khusyuk tu adalah pasal keadaan hati kita. Ali bin Abi Talib dan Ibnu Abbas ada sebut, tempat asal khusyuk tu memang dekat dalam hati. Ia satu perasaan tenang, fokus tahap maksimum, dicampur dengan rasa gerun kepada Allah. Dan secara automatik, fizikal kita akan tunjuk benda tu dengan menundukkan pandangan. Nampak tak? Kejayaan sebenar tu bermula dari hubungan peribadi yang sangat intim dengan pencipta. Sifat yang kedua kat ayat 3 ni pula memang sangat relevan dengan hidup kita hari ni. Menjauhkan diri dari perkara sia-sia. Cuba kita renung balik berapa jam kita habiskan setiap hari buat benda macam scroll media sosial berjam-jam tanpa arah atau bergosip. Mukmin yang berjaya ni mereka kena tinggalkan semua kebatilan, maksiat, kata-kata kesat dan apa saja perbuatan yang tak datangkan faedah. Matlamat mereka jelas. Mereka secara aktif tapi keluar segala benda yang cuma merugikan masa depan dekat dunia dan akhirat. Benda yang paling menarik pasal poin seterusnya di ayat 4 ni adalah definisi zakat tu sendiri. Selalu kita ingat bayar zakat tu cuma bagi sebahagian duit kita kan? Rupanya Ibnu Katsir memperincikan yang ia juga bawa maksud zakat an-nafs iaitu sucikan jiwa. Benda ni bergerak seiring. Kita bersihkan harta tapi dalam masa sama kita kena cuci hati dari sifat-sifat buruk macam kedekut, hasad dengki dan sombong. Lepas tu di ayat 5 hingga 7, ia sentuh bab disiplin diri yang tahap tinggi, iaitu menjaga kehormatan atau kemaluan diri. Ini bermaksud kita betul-betul letakkan benteng pertahanan dari terjebak dengan perbuatan hina dan zina. Agama kita tak pernah sekat fitrah atau kehendak manusia, tapi ia beri panduan jalan yang mulia. Orang mukmin yang berjaya, dia hanya salurkan keinginan ni melalui satu-satunya jalan yang suci dan halal di sisi syarak, iaitu pernikahan. Masuk sifat kelima, kita tengok pula bab hubungan sesama manusia. Dalam ayat 8, memelihara amanah dan janji. Orang yang ada sifat ni, kalau diberi kepercayaan, mereka takkan sekali-kali mengkhianati. Kalau berjanji, mereka mesti tepati. Cuba tengok perbandingan ni. Sifat pegang janji dan amanah ni lah yang akan jadi perisai pelindung yang membezakan orang beriman dengan kemunafikan. Khianat tu sifat hipokrit, tapi integriti itulah mahkota orang mukmin. Dan akhirnya, sifat ke-6 pada ayat 9 bawa kita kembali kepada solat, mengunci keseluruhan kitaran ini. Mula-mula tadi kita cerita pasal kualiti dalaman, iaitu khusyuk kan? Sekarang, ia lebih kepada konsistensi dan penjagaan luaran. Jaga waktu solat betul-betul dan pastikan setiap rukun fizikal dibuat dengan sempurna tanpa lalai. Ini sangat berbeza dengan orang yang solat tapi suka tangguh-tangguh atau solat nak cepat je. Konsisten tu kunci utama. Okey, bahagian keempat, destinasi akhir, iaitu syurga Firdaus. Mari kita tengok apa kesudahan cerita ni bila kita berjaya kumpulkan semua 6 sifat tadi. Apakah ganjaran terhebat untuk mereka yang ikut plan tindakan ni? Inilah dia destinasi akhir yang paling gah yang disebut dekat penghujung ayat ke-11. Syurga Firdaus. Menurut tafsir, ini bukan syurga biasa-biasa tau. Ini adalah syurga yang kedudukannya paling tinggi dan letaknya betul-betul di tengah. Inilah kemuncak kewujudan, satu warisan abadi yang Allah janjikan khas untuk mereka yang kumpulkan 6 sifat tadi. Dan part paling best, mereka akan duduk dekat sana selama-lamanya. Dah tak payah risau, takkan ada penamat lagi dah. Jadi, jom kita ambil masa sikit untuk renungkan. Pelan tindakan dah pun diberikan dengan cukup jelas. Janji Rasulullah SAW pun memang pasti. Persoalannya sekarang, adakah rutin hidup harian kita, pilihan yang kita buat setiap hari, cara kita berkawan dan kualiti solat kita betul-betul melambangkan 6 sifat tadi? Adakah apa yang kita buat hari ini sedang bina jambatan untuk kita mewarisi syurga Firdaus kelak? Jadikanlah penerangan ringkas kita hari ini sebagai satu titik tolak untuk perbaiki diri. Saya harap ini beri anda semangat baru yang lebih jelas. Terus berusaha sehabis baik dan sampai kita jumpa lagi dalam penerangan seterusnya.